Wih, ada barang guys. Peluk. Kena. Aduh, tak lekat. Mbok. Tak lekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, welcome back to Fat Balas Fish Hunter. Okay guys, hari ni petang aku keluar meronda, keluar dari kawasan dekat-dekat rumah aku tu. Yang selalu aku duduk mengai haruan. So aku keluar sebab haruan tak apa nak ada dah. Ada tapi semua seh curut-curut 2 jari, 1 jari. Nak buat apa? So aku keluar jauh sikit hari ni. Nak cari, tak tahulah apa yang ada kat sungai ni kan. Sebarau ke, haruan ke, apa-apa je lah. Kita tengok ada tak hasil. Tapi guys, masa aku on the way nak mai ke spot tadi kat jalan raya tadi, ada satu accident lah. Teruk tak aku tengok motor dengan kereta. Ada apa kat depan? Ada kemalangan di depan guys. Motor tu hancur. Orang aku tak tahu jadi macam mana. Tak berhenti tengok pun. Terus nak ke spot. Aku kira nak mengai lah. Okay guys, harap tak teruk lah kan. Apa mangsa kemalangan tu, harap baik-baik saja. Kita doakan yang baik-baik lah. Okay, bagi yang baru ada ke channel aku jemput hempa untuk subscribe, tekan tombol loceng, share video aku guys. Bagi yang dah support aku tu, aku cakap ribuan terima kasih. Okay guys, jom kita start mancing. Bismillah. Tampol. Haruan. Dah haruan makan guys. Allah, tak lekat. Aduh, ada penghuni banyak. Tak ada dah ke? Tak mau dah. Tak fighter. Lu tak fighter lah Ruan. Strike. Dia tak fighter ni, kena dah. Cucuk weh. Hang ke siapa yang makan tadi? Hang ke ikan lain? Aduh, semut, kau jangan ketik aku. Strike haruan guys. Ya. Tak ada kumpau. Di sana haruan, di sini haruan. Kan dah foto, udah pas ya guys. Tuh, itulah haruannya. Tak usah pun, kita rilis balik lah.
Okey, balik ke tempat asalmu. Terima kasih. Okey, turun. Ya. Ni ada apa? Try usah-usah orang tengok. Spot padu lah guys. Tengok dia punya structure tu. Memang padu gila. Memang pot sebarau badung ni. Tapi tu lah. Faham tak tak? Ada sebarau. Ada sebarau guys. Ada sebarau. Wih, ada barang guys. Peluk. Kena. Aduh, tak lekat. Mbok. Tak lekat. Ini karan guys. Ini karan. Kita jangan pakai SP. Rugi. Pakai sinking pencil 5 cm kan. Okay guys, kita pakai sinking pencil ni. Kita tengok. Ambil sekali lagi. Yang kena naik. Jom kita tengok. Samsing. Dia main ambil. Dia serang hendak aku tak tahan tu. Ada hek. Mai makan mai. Itu haram jadah. Itu haram jadah namanya. Cuci tali tu. Itu payah main mo. Paling payah. Aduh. Try pakai Mino lah. Bawah tunggu ini rumah dia kan. Mana tu kan. Hati tu. Macam mana aku nak ambil ni? Hari tu. Dia ada kat ni. Pakai Mino sangkut aku. Takkan nak pakai SP kot. Aduh. Jam. Payah lekat SP ni. Nah, ambil. Kuan. Aruan. Kayu. Aruan. Saya tengok. Masa dia ambil awal tu naik bush. Payah lekat lah SP ni.
Makanlah bagi elok. Macam buat banyak guys, banyak. Ada orang guys, haruan. Kat depan tu ada. Agak lagi gampang nak ambil tu. Ni agak tepi ni. Tak dekat. Tak kena. Tu, dah ambil tu. Boyong. Udah lambat. Tak kena. Makai muat dah piku. Hari. Banyak orang ni. Serius banyak. Ambil tu. Strike. Ya. Strike haruan yang kedua guys. Banyak haruan tu. Kalau nak kutik ni. Nak kutik. Tak besar. Buang. Duduk orang tu. Habis piku. Orang kerjakan. Ambil terus tu. Ambil terus. Aduh, dia tinggal. Ambil dah betul-betul. Okey. Tu. Makan oi. Tu dia. Tu curut tak mau. Mau umpan jatuh lari ambil tu. Nampak oh. Yang tu ni. Okay guys, sampai di sini dulu sesi mancing ku untuk petang ni. Alhamdulillah ada juga strike haruan. Sebarau tak dapat. Aku main SP banyak ni. Aku main SP, sebarau balas SP tak lekat. Hari yang sekali tu tu hilang. Lepas tu haruan duk makan. Tu pun ada yang tak lekat. Naik kat 2 ekor. Okey lah. Bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang baru hadir tu, aku jemput hempa untuk subscribe dan tekan tombol loceng guys. Okey, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter.